Bayangkan sangka ikan yang boleh berfikir dan bertindak sendiri. Bukan sekadar tempat ikan dibela, tetapi sebuah sistem pintar yang tahu bila ikan lapar, bila ikan tercemar dan bila tindakan yang perlu diambil. Semuanya tanpa campur tangan manusia secara langsung. Di sinilah muncul Robotech, iaitu robot dan AI urusangka. Melalui teknologi sensor dan AI, RobotechNet mampu memantau suhu, tahap oksigen, pergerakan ikan serta memberi amaran awal jika berlaku tekanan dan atau penyakit. Objektif utama RobotechNet ialah untuk meningkatkan kecekapan, menjimatkan kos operasi, mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual dan memastikan kelestarian dalam pengurusan ternakan ikan. Untuk komponen-komponen utama Aqua RobotechNet ialah: nombor 1, robot akuatik pintar, robot terapung atau di bawah air yang dilengkapi dengan sensor untuk mengumpul data seperti suhu, pH, oksigen, telarut, kadar amonia dan tingkah laku ikan semasa makan. Yang kedua, sistem pemberian makanan ikan automatik dilengkapi dengan AI. Sistem ini menilai masa terbaik dan kuantiti makanan yang sesuai berdasarkan saiz ikan, iaitu saiz yang kecil, sederhana dan besarlah. Dan kadar pertumbuhan ini dan keadaan air mengelakkan pembaziran makanan serta pencemaran air. Untuk yang ketiga, stesen kawalan berpusat, iaitu mengumpul dan menganalisis data secara real time serta mengawal robot, sistem makanan dan pemantauan setiap kolam. Ia sama macam kita ada tempat, di satu tempat macam ada bilik kawalan berpusat untuk kawal robot-robot itu. Okey, yang keempat, modul AI dan pembelajaran mesin. Modul AI ini untuk menganalisis data sejarah dan semasa untuk mengaramalkan keperluan makanan, pertumbuhan ikan dan mengenal pasti tabiat makan luar biasa yang mungkin bertanda penyakit. Yang terakhir sekali, yang kelima, aplikasi mudah alik atau web. Ini memberi kawalan kepada pengusaha ladang untuk penyelesaian penternak-penternak untuk menetap jadual makanan, menerima notifikasi keperluan tambahan makanan atau amaran tabiat makanan yang tidak normal. Penternak akan dapat notifikasi awal jikalau ada terdapat isu-isu pasal kerosakan apa-apa melalui telefon aplikasi melalui telefon, notifikasi yang bahawasanya yang sistem itu rosak. Untuk Aqua RobotechNet, yang pertama, pemberian makanan pintar dan tepat. Sistem menyesuaikan jumlah dan masa pemberian makanan mengikut keperluan ikan secara automatik. Ianya dapat meningkatkan tumbuh besaran dan mengurangkan pembaziran. Manfaat yang kedua, pemantauan 24 jam dan amaran awal. Kualiti air dan tingkah laku makan ikan dipantau secara berterusan. Sekiranya terdapat tabiat makanan luar biasa, sistem memberi notifikasi awal. Yang ketiga, pengurusan multi kolam serentak. Sistem ini membolehkan kawalan dan penjadualan makanan di semua kolam serentak mengikut keperluan setiap kolam. Yang keempat, penjimatan kos dan sumber. Penggunaan makanan yang lebih cekap mengurangkan kos makanan, salah satu komponen utama dalam kos operasi aquaculture. Yang terakhir, manfaatnya adalah peningkatan produktiviti dan kualiti ikan. Pemberian makanan yang konsisten dan berkualiti menyumbang kepada kesihatan dan saiz ikan yang lebih baik. Secara kesimpulannya, Aqua RobotechNet ini bukan sahaja memperkenalkan pemantauan pintar dan otomasi dalam pengurusan aquaculture, tapi ia juga merevolusikan proses pemberian makanan ikan. Dengan kombinasi AI ini, robotik dan otomasi sistem ini menjanjikan peningkatan dalam hasil tuaian, penjimatan kos serta operasi yang lebih manfaat. Ia merupakan pelaburan masa depan yang cerdas untuk pengusaha aquaculture moden. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.